Korang tahu tak barang yang korang nak cakap tadi yang korang nak buang tu sebenarnya korang boleh guna untuk kita semua, korang boleh dapat duit. Tapi hari ni khas untuk topik apa yang korang boleh buat hujung minggu. So Iwan nak ajak beramai-ramai hari ni korang hujung minggu ni apa kata korang kutip sampah yang boleh digital semula. Mungkin dengar macam memalukan kan, tapi korang jangan risau. Hari ni bukan Iwan nak memalukan korang semua, tapi sebenarnya Iwan nak supaya korang beramai-ramai ajak korang untuk contoh korang create satu group WhatsApp kan, macam biasalah Iwan akan cakap kan. And then korang create apa kata hujung minggu ni kita pergi ke kawasan area rumah aku, kita pusing, kita cari sampah-sampah yang boleh digital semula, and then kita jadikan sebagai side income. So macam mana nak kutip? Macam tadi Wana cakap dah, macam mana nak kutip, korang boleh cari ke satunya contoh kawasan perumahan. So maknanya kalau pusing kawasan itu, maknanya kalau ada 10 member, maknanya 10 kawasan perumahan yang korang boleh pergi untuk korang kutip dan korang jadikan sebagai side income korang. Sebab apa? Kalau Iwan cadangkan kalau macam 10 member, 10 tempat kawasan perumahan. Sebab kawasan perumahan bila korang kutip yang kawasan yang orang korang memang dah kenal kan, so orang akan cakap, oh okey, maknanya bagus sebab budak ni maknanya dia ni anak siapa ni, oh dia ajak member dia untuk kutip sampah hujung minggu ni. Bagi Iwan dia memang agak cool punya idea. So korang boleh try hujung minggu ini. Alright, so apa lagi yang korang boleh buat dalam kutip sampah ni? Hari ni macam mana Iwan nak share dengan korang, iaitu berkenaan topik macam mana nak cari side income dengan menggunakan penjualan sampah ni. Betul ke boleh buang, kalau korang kutip sampah ni sebenarnya boleh menjana pendapatan? Memang boleh sebenarnya, cuma yang menjadi tanya-tanya besar ni sebenarnya korang sanggup ke tak? Itu je yang sebab itulah kenapa kalau korang perasan macam orang Indonesia ataupun orang yang selalu kutip sampah tu, diorang jual, kenapa diorang still boleh survive hidup kan? Sebab sebenarnya diorang boleh menambah pendapatan. Tapi macam kita, walaupun kita buat kerja lain dalam masa yang lain, tapi kita boleh secara orang kata slow untuk kita kutip sampah, untuk kita jual dan untuk dapatkan pendapatan tambahan. Walaupun sikit, tapi sebenarnya amat berguna, dan kita secara tidak langsung kita dah pun selamatkan dunia kita, anak-anak kita semua. Itu yang kita dapat boleh lakukan lah. Alright, so apa yang macam mana kita nak buat untuk kita dapat nak kutip sampah ni? Macam mana kita nak kutip sampah? Maknanya dengan senang untuk kita jual secara on the spot. Bagi Iwan memang benda ni agak sukar, tapi sebenarnya apa yang korang boleh buat juga, sebenarnya korang boleh selalu cari aktiviti, contohnya macam event-event larian ke apa kan. Korang pergi dekat event tu, bila dah akhir-akhir tu nanti mesti akan ramai orang buang botol ke apa kan. So dekat event tu juga macam-macam nanti korang boleh dapat, dan korang boleh, bagi Iwan macam kalau selalu kalau macam event-event larian, kalau korang nak pergi memang sampah banyak gila bersepah. So korang boleh kutip dan korang boleh jual terus kepada orang yang menjual barang-barang recycle. Itu antara